ni. Jadi waktu sekarang dah pukul 9.13 minit pagi Nazri Betul tu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Sonic. Di konti ni kita cukup meriah ni, Sonic. Ya, kita bersama dengan orang-orang hebat ni yang akan dan terus saja ke udara bersama dengan kita. Telah pun kita maklumkan tadi ada pelajar ataupun delegasi Republik Rakyat China, iaitu 14 institusi pengajian tinggi di China yang hadir untuk terus saja bersama dengan kami. Apa khabar semua? Apa khabar semua? Khabar baik. Suara lain mana? Apa khabar semua? Khabar baik. Semua, nama Melayu saya Kalisha. Nama China saya ialah Lan Shiyu. Saya datang dari Beijing Foreign Studies University. Saya sudah belajar bahasa Melayu selama 4 tahun. Saya nama Melayu saya Aira. Nama China saya Xie Ziyue dan saya pun berasal dari Beijing Foreign Studies University dan belajar bahasa Melayu selama 4 tahun. Okey, baik. Kita mulakan dengan perkataan yang pertama. Okey, yang pertama. Saya dulu. Boleh. Perkataan yang pertama. Alisha apa Alisha? Saya akan ajar satu perkataan panggil Xiong Mao. Xiong Mao. Xiong Mao. Okey, contoh. Bukan dengan makan. Awak Okey. dah sedang sarapan. Bukan? Bukan. Handsome-nya dia. Sikit macam comel. Oh, comel. Jiao zi. Ciao ce. Dia kena betul-betul sebut kau tak dia Ciao ce. maksud lain. Betul jiao Xiao zi. se. Ciao ce. Jiao. Ini pertama. Kerana dulu mungkin IPTA mereka masing-masing datang ke Malaysia ambil itu pelajar-pelajar. Baik. Tapi yang sekaligus termasuk 13 buat IPTA itu memang kali pertama. Wow. Dia bila lah Ya. Jadi tepuklah untuk semua yang akan Semua. bersama dengan kita sempurna pada waktu ini Jadi terima kasih banyak-banyak. Semoga berjaya. Macam nak nangis buat kan apabila kita nak berpisah. Tapi insya-Allah kita akan terus saja berinteraksi dan juga merapatkan lagi satu rahim sama kita. Baik. Jadi jom kita layan terus lagu ini Forever Love. Okey, thank you. Jom kita ambil gambar dulu. Ya.